Bye, Syah. Suram betul. Sebab tu saya tak ikut. Saya ikut memang je. Ya. Oh, ni lah ke dewan untuk orang ramai rasanya yang boleh masuk sebab apa? Suka di kampung pun tapi yang menarik ni kita boleh bagi keluarga juga masuk. Jadi family mak ayah atau nenek ganak masuk. Challenge mukbang di sini. Mukbang ni Korang berkemampuan boleh pergikan foto booth yang di bahagian belakang. Sebab apa? Di library kita punya foto booth di tingkat 1. Jadi agak sukar untuk pergerakan di situ. itulah gambar yang Macam ambil kat abang. ya betul. Sebab tu anda pergi nak lalu. Dengan Kak Aisyah. Kat dalam kan. Ini memang nak kita beli dan Bunga untuk Syasha. aku pilih apa? Warna hijau favourite dia. Kak Aisyah dah. Kakak Syah suka ke tak? Hahaha, memang tak lah. Hujan mat, ya Allah. Oh, seorang je baby ni. Bye. Dalam. Nur Syahidah Syasha
sangat tidak berbaloi. Campur ni. Kayak dia campur ni. Apa ni? Mahal. Okay, RM100 is insane. Apalah banyak nak komplain je. Tengok dah tempat duduk. Itulah. Saya cakap bye-bye kat awak je. Bye-bye. Bye-bye friends. Fakulti saya. Ni, paling dekat sekali. Ni. Oh. Tu kan library ke? Bukan. Bukan. Asrama lah paling best. Kalau apa-apa Syah, ini banyak sangat-sangat. Tapi diorang tak pernah kacau barang saya. Nenek pun tengok cermin. Jom. Speechless. Nur Syahidah Syasha binti Sabaruddin